Ramadan datang lagi, membawa 1000 makna dan kenangan yang indah. Di SJKC UChai, berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang belajar erti kesabaran, saling menghormati, dan memahami antara satu sama lain dalam suasana sekolah yang penuh harmoni. Di sinilah kami berkongsi cerita, senyuman, dan pengalaman berharga sepanjang bulan yang mulia ini. Inilah kisah Ramadan kami di SJKC UChai. Setiap kali Ramadan tiba, suasana di SJKC UChai terasa sedikit berbeza, tetapi penuh dengan keindahan. Sebagai guru Melayu di sekolah aliran Cina, kami berpuasa sambil menjalankan tanggungjawab seperti biasa, mengajar, membimbing dan mendidik anak bangsa. Walaupun menahan lapar dan dahaga sepanjang hari, tanggungjawab sebagai pendidik tetap diteruskan dengan penuh dedikasi. Bangun. Komat. Selamat pagi, cikgu. Proses pembelajaran berjalan seperti biasa, dipenuhi dengan gelak tawa, soalan daripada murid, dan semangat untuk terus berkongsi ilmu. Ramadan di sekolah ini memberi pengalaman yang unik, di mana kami bukan sahaja mendidik, tetapi turut merasai keindahan suasana belajar dalam kepelbagaian budaya. Hubungan kami bersama warga sekolah juga dipenuhi dengan sikap keprihatinan dan saling menghormati antara warga sekolah. Murid-murid dan rakan guru sentiasa menunjukkan sikap bertimbang rasa terhadap guru-guru Muslim yang sedang berpuasa. Walaupun datang daripada latar belakang budaya dan agama yang berbeza, semangat saling memahami ini menjadikan suasana sekolah lebih harmoni. Setiap hari di sekolah menjadi satu pengalaman yang bermakna apabila nilai hormat, toleransi dan kebersamaan dapat dilihat dalam kehidupan seharian. Di sinilah keindahan sebenar dapat dirasai apabila perbezaan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Di SJKC UChai, Ramadan mengajar kita satu perkara yang sangat bermakna, bahawa dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan, rasa hormat dan keprihatinan mampu menyatukan kita sebagai satu keluarga. Kini, Ramadan hampir melabuhkan tirainya, meninggalkan 1001 kenangan yang indah buat kami di sini. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Sabtu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampin baruku dan lansir bunda, sedondon pula warnanya. Bersama mari raikan meriahnya lebaran. Maaf di pohon pagi mulia, duit rayaku lebihkan. Hari raya paling bermakna, eratkan kasih sesama kita. Setahun hanya sekali, ucap salam Aidilfitri. Kue raya di atas meja, anak-anak bergembira. Ketupat rendang hilang ke
Kami warga SKC Yuchai ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Sambut sederhana, biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga